Okey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya saja nak test kat longkang depan tu guys. Saya nak mancing tadi. Saya casting mula dapat strike. Nasib dah tak lucu sebab saya pun tu. Rod saya tinggal mana, saya dah tinggal kat longkang tu dah. Okey, ni satu ikan aruan ni agak besar. Satu ni kecil je. Okey, jadi saya macam malas nak buat lauk ke apa ikan ni sebab saya pun tak makan sangat ikan sawah ni. Sebab sajalah saya nak letak dalam kolam. Oh, susah. Tu dia lompat negeri guys. Jadi tanpa membuang masa je kita sauk dia. Sauk. Itu sabi. Tapi saya tak mau bawa masuk sauk ni dekat dalam saya punya kolam sebab berminyak guys. Tak tahulah. Sebab saya selalu sauk kat longkang kan. Jadi je kita letak dia kat dalam ni. Dia susah ni. Ya Allah. Kita bagi dia masuk dalam kolam. 1, 2, 3. Tu. Tu. Saya tak letak member dia ni lagi besar guys. Dia sudah ada kawan. Tadi dia pergi atas lepas tu dia. Tapi saya nak sebab saya sebenarnya kat longkang ni saya tangkap anak haram bukan sebab apa, sebab saya nak bagi jadi feeder lah. Sebab ikan saya sebenarnya banyak je suka makan ikan hidup. Ni sekali saya dapat opok dia. Okay, ni kita bagi makan, kau tengok. Sekejap lagi mesti akan ada ikan makan. Okay, sekarang mungkin tak ada lagi. Dia sebab dia duduk jauh tu guys. Okay, ni ikan aruan saya duduk kat situ. Ni besar sikit. Tak tahu nak tangkap macam mana ni. Jadi kalau kita tangkap ke tangan dia akan lompat sendiri. Gitu guys. Dia tak bagi kompromi guys kat itu. Jom kita tangkap je guna kekerasan nak laut. Okay, ni saya dah saruk dah tadi. Jadi dia duduk kat bawah ni. Sebabnya saya beli ikan snakehead ni ada 3 walaupun korang nampak 2. Boleh tahan saiz dia. Tapi saya ni sebenarnya dia takut apa tau. Dia takut lompat je. Tapi insyaAllah tak takut. Tu. Tapi boleh jadi dia akan makan tau. Tapi selalunya dia pemalu, tak akan buat hal sangat. Jadi tengok 2 ekor tu tengah bersandar. Sekarang saya nak bagi makan ikan guna anak ikan haruan. Ini guys, tadi kita datang. Sebab anak ikan haruan ni pun saya tahu dia memang takkan tahan lama sangat pun. Saya tangkap kemarin dia macam sebab semarin saya boleh tangkap dalam beratus-ratus ekor. Yang survive berapa ekor je. Okay, jom kita letak itu. Tu. Okay. Tu tangkap. Ikan talapia ni dia makan segala jenis benda tu. Tu ada ikan arowana kemarin yang saya beli tu. Lepas tu, tu. Dia anak haruan tu masuk kat buah kayu memang silap besar lah guys. Ni mau bapak dia saya tangkap kat longkang tu. Saja saya kas. Sebab saya kadang-kadang saya saya tengok dekat longkang tu macam ada juga boiling macam ada ikan air. Kau tahulah kan macam kalau ikan besar kalau dia bergerak tu memang dia akan kantaikan diri dia lah kalau dia duduk kat dalam longkang kecil sempit macam tu. Jadi saya try lah kas. Tapi tak berharap berdapat. Sekali dapat 1 kali baling tu. Bukan 1 kali lah, ada 3 kali baling jugalah. Dapat seekor yang besar. Saya balik lagi dapat yang seekor lagi. Memang lumayan jugalah saiz dia. Tapi sangat. Jadi saya bagi, sebenarnya saya sekarang tak bagi sangat makan pellet sebab nak tengah bagi ikan sepat besar supaya dia besar. Dia kena bagi makanan berprotein tinggi. Kita bagi makan macam ni je lah. Tu. Naknya ikan koi pun makan. Tu. Tu anak-anak ikan haruan. Anak ikan haruan ni masa tak kasi impas bagi jadi feeder je.
Dia mungkin saya kena cadangkan bagi ada penutup ni. Ini Sebab- kita bagi makannya mati. Okay ni. Ini. Aku dapat seekor. Jom kita bagi ni. Dia bagi hidup dia akan lagi ni lah. Okay, dia makan silap besar sebab masuk bawah kayu tu ada ikan kalui. Sebenarnya ikan kalui yang saya beli semalam tu duduk bawah tu, bawah kayu tu. Terus dia lari bawah kayu tu. Sebenarnya banyak lagi ni anak ikan arwah yang masih selamat ni. Mungkin sebab saya duduk tengok dia orang kan. Jadi kalau kita tak tengok memang dia akan makan habis. Bila saya check dah 2-3 minit ni memang habis terus je lagi. Jadi itu saya video kali ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay.